Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Eh, datang ke Sembang Fikir untuk segmen yang yang ketiga ketiga, yes, bagi insyaAllah. episod yang kedua. Eh, Mhm. baru baru dua dua pun susah nak buat Itulah, pelan-pelan lah, Pelan-pelan pelan-pelan. . InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah, kita untuk segmen pertama kita dah bincangkan pasal antara perkara yang penting juga bila seorang tu dikira sebagai musafir kan, Mhm. kita tak terlalu tekankan sangat tentang apa benda-benda yang merupakan privilege ataupun keringanan bagi musafir kan ya, tapi kita fokuskan tentang solat je lah. Dia ada benda-benda lain lagi, tapi bila seorang tu dikira sebagai musafir tu pun penting kan. Bila Mhm. jaraknya pun kadang-kadang ramai orang mungkin apa tak Salah faham faham dalam ataupun benda-benda kurang tertentu jelas lah. kurang jelas kan. Betul. Kemudian segmen kedua kita dah sentuh tentang solat. Ni Salat. menarik juga, kadang-kadang dekat RNR ke dekat surau-surau tertentu ke mungkin kita pun agak confused atau kita nak masuk masbuk apa solat jemaah dekat masjid ke, kita sebagai musafir. So Ah, itu pun kita, alhamdulillah kita dah bincang. Jadi sekarang macam mana uh, kita lihat topik untuk ketiga ni, segmen segmen ketiga ni, ketiga. tentang ada benda-benda yang biasa dilakukan yang berkaitan dengan musafir kan, Mhm. dengan seorang nak lakukan pelayaran. Jadi uh, apa benda-benda yang mungkin nanti yang tak boleh terfikir lah kan. Benda yang biasa Mhm. mungkin orang kadang tanya, benda ni Betul. macam mana, boleh ke tak boleh ke, atau ada ke tak ada ke, boleh Jadi, diamalkan ke jadi kan. kalau ada jugalah sebahagian masyarakat di mana kalau dia nak bermusafir kan, lalu dia hmm. akan apa tu lakukan yang disebut sebagai solat sunat kan. Solat Solat sunat, sunat. apa solat sunat safar Solat sunat safar. Jadi itu antara amalan lah yang ada sebahagian hmm. lakukan. Ya, Tapi timbul persoalan sejauh mana lah solat itu kan dilaksanakan ya, ataupun adakah satu ada tuntutan lah ya. yang dilakukan kan walaupun dinamakan sunat Dia lihat tu, solat sunat ni dia yalah, kalau solat sunat yang khusus contohnya macam solat sunat duha ya, ah, solat duha, ah, solat sunat rawatib. rawatib, qabliyah, Hmm, ba'diyah, solat betul. tahajud, ini kan dia terkait dengan waktu tertentu, dengan cara tertentu. Solat sunat istisqa ke Hmm, kan, hmm, solat hmm. istikharah dan sebagainya, Keadaan ah, ada sebab-sebab tertentu kan, solat tahiyatul hmm. masjid. Tapi kalau solat sunat safar ni, ya, kadang-kadang ada yang kata ada yang kata tak ada kan. Hmm. So itulah yang tadi anda sebut, macam mana ni? Dia ada ke tak ada? Yalah. Ha, Dia dia sejauh yang kita teliti selalunya kalau kita buka apa tu buku tentang solat sunat hmm, tak terjumpa lah tentang orang sebut secara spesifik solat sunat safar tu. hmm, Ha, hmm, jadi mungkin ia menjadi sebahagian amalan sebahagian dan pandangan mungkin tetapi secara jelas tak ada yang kita temui ataupun amalan yang jelas seperti mana sejelasnya solat rawatib, hmm, solat hmm, duha dan sebagainya. Ah, hmm, Kemungkinan besar itu terkait dengan bagaimana seseorang itu melakukan solat tapi mungkin dia termasuk dalam solat mutlak mungkin yang di mana hmm, sebelum dia bersafar bermusafir dia lakukan solat dengan harapan ialah perjalanan itu dipermudahkan jalanannya. diberkati. Ah, jadi itu ah, timbul apa tu mungkin persoalan kan. Jadi Hmm, sejauh pengetahuan wallahu alam dia tak adalah secara khusus hmm, nak menyebut inilah ada solat sunat sekian atau solat sunat hmm. safar ni. Ah, Dia solat sunat mutlak ni, yang mana solat sunat mutlak maksudnya yang tidak terikat dengan waktu betul. tertentu, Hmm. sebab tertentu Hmm. kan, dan kita boleh lakukan solat sunat mutlak ni dalam kebanyakan masa lah kan. Secara Ah, umumnya Secara cuma umum dia terkait dengan waktu-waktu terlarang aja ada had dia lah. Hmm. Kan Ada di waktu yang mana dilarang untuk solat sunat terlarang mutlak tu maka solat mutlak tu dielakkan lah. So waktu yang dilarang selepas asar, selepas Atas solat subuh, selepas subuh sebelum ah, solat zuhur sebelum atau zuhur hampir matahari tegak betul. Ah, kan. Betul. Jadi Jadi itu antaralah perkara hmm, yang perlu diambil perhatian lah. hmm, itu Ah, solat sunat. Jadi
kalau kita nak berangkat, Hmm. biasanya kadang-kadang biasanya orang mungkin kalau nak pergi umrah dia punya doa dia mungkin lebih sikit kan, Aha. solat sunat, kemudian ada majlis, ada gini ada gitu kan. Majlis, tu doa Ah. kan sebelum keluar rumah kan. Kan, tapi bila pergi holiday tak ada semua tu kan. Dia jalan Ah. terus je. Semua tak Dia sabar, mungkin tak sabar mungkin pergi kalau airport. zaman zaman dulu mungkin ada beza sikit lah. Dulu Ah, mungkin orang kalau pergi haji atau pergi umrah perjalanannya jauh lama kan, betul. mungkin berbulan kan. Mm-mm. Jadi kalau bikin macam majlis gitu ke apa, mungkin Mungkin sebab dia nak mungkin lain bertemu sikit Wallahu a'lam mungkin dengan sebab keluarga. kali terakhir ke ataupun Jangan kali jangka masa terakhir. yang lama kan. Sebab perjalanan kan berbulan-bulan kan. Yelah, yelah. Ah. Kan. Ya, jadi pergi holiday pun nak kena doa juga kan. Kita Hmm, keluar rumah pergi kerja pun kita digalakkan untuk apa, baca doa keluar rumah kan. betul. Ha. Jadi Jadi untuk safar kita, kalau tadi yang tersebut kita boleh solat sunat mutlak lah. Dua kalau rasa rakaat. perlu kan anak ingin Ha. lakukan. Yep. Ah, Tapi tak- kalau hmm, nak berangkat waktu-waktu yang terlarang, maksudnya waktu dilarang untuk solat hmm. sunat mutlak tu macam mana? Kan? Yelah Waktu kalau asar tadi. contohnya dia laksanakan solat asar ke kan. Hmm. Tu dah memadai lah maksudnya dia apa tu dilaksanakan solat dan solat itu kan tiang bagi umat Islam kan tiang agama Hmm. dan itu pun dah merangkumi lah di mana perjalanan itu diberkati sebab dia tetap menjaga pelaksanaan solat dia kan. Hmm. Hmm. Ah, Yep. Jadi di samping tu disebutkan tadi doa tu jangan tinggalkan lah. Hmm. Ah, Hmm. Sama Yep. ada dia nak berumrah ke nak Hmm. berholiday ke Hmm. apa-apa namanya bermusafir ambil peluang lah untuk berdoa. Yep. Hmm. Jadi kalau contohnya dia nak berangkat jam 10 pagi sebagai contoh, Hmm. itu waktu yang masih lagi waktu Boleh lah. disunatkan solat Hmm. solat duha. Jadi kalau dia solat Betul. duha, tak ada masalah, dan kalau dia nak buat solat sunat mutlak pun tak ada masalah lah Hmm. kan, sebelum dia berangkat. Tapi kalau macam selepas subuh kemudian baru nak keluar, dia tak perlulah buat solat sunat mutlak sebab itu Hmm. waktu yang dilarang solat sunat, Hmm. solat Betul. sunat mutlak lah kan. Hmm. Tapi dah memadai lah dia solat sunat kan, apa, Hmm. solat solat subuh Solat subuh kan. kan. Ha. Sebelum tu dia solat sunat subuh dia Ya, dia satu betul. yang apa dari terpenuh jugalah atau dah Ya. dipenuhi Jadi amalan dapat kita solat tu. faham kat sini macam sebelum berangkat ni lah, kita berangkat ni kita tak tahu bagaimana keadaan kita. Kita Hmm. selamat balik ke atau apa ke kan. Jadi Hmm. kita akhir amalan kita yang kita lakukan sebelum kita berangkat tu Berangkat. adalah solat kan. Betul. Bukanlah betul-betul akhir lah kan, tapi di antara perkara yang Amal akhir ibadah itulah. yang dia telah dilakukan kan sebelum Hmm, berangkat keluar kan. Jadi ya, perkara yang baik lah. ya. Kan. Jadi itu mungkin kalau kalau ada orang yang dia menganggap adanya solat sunat safar ni, macam Hmm. mana? Itu satu yang Adakah dia dikira haram untuk dia buat? jadi ini satu perkara yang uh, termasuk dalam perkara yang ada perbezaan cuma Ya. wallahu alam uh, sebaiknya kita ambil jalan kan ada keluar daripada perbezaan dia kalau Ya. selagi mana waktu itu bukan terlarang dipersilakan nak Ya. dia nak namakan apa kan. Ya. Tetapi Ah, kalau waktu itu terlarang sebaiknya kita yes. ambil apa tu pendekatan berhati-hati. Ya, Ah, betul. Ya. Jadi itulah maknanya kita hmm, sebelum sebelum keluar, benda yang akhir tu kita solat lah. Tapi kalau lah paling letak lah kalau dia keluar mungkin lepas asar. Kadang-kadang kita nak berangkat naik kapal terbang, kita keluar lebih awal, 2-3 jam lebih hmm, awal kan. Jadi mungkin kita dah solat zuhur dengan asar, kita dah jamak jamak takdim kan. betul. Jadi sampai dekat airport mungkin time berangkat, kita berangkat asar. So tak apalah, yang tadi kita kat rumah, yuk kita Dah mulakan perjalanan kita dilaksanakan. sebenarnya daripada rumah tadi tu Hmm, kan. hmm. Jadi alhamdulillah kita dah solat zuhur dah apa semua, so insyaallah okey lah kan. Tapi walaupun gitu, mungkin nak naik kapal terbang mesti bacalah doa kan. Ah, Ha, dan baik, seperti dia so sebutkan tadi lah baca doa ha, tadi bagi hmm orang yang ah bermusafir sebab kan ada bagi hadis. Hmm. ada hadis apa? Ada hadis Sama-sama yang sama. ya, yang mana Nabi bersabda kan tiga golongan.
Hmm. yang diterima doanya, Ha. antaranya orang yang bermusafir. Yep. Satu Hmm. saya sebutkan tadi doa, dia dah tak kira lah nak keluar rumah ke kat dalam kapal Yeah. terbang ke kan. Di mana Hmm. konteks dia Yep. kalau dia bermusafir, doa tu ambil peluang lah untuk berdoa apa-apa yang dia rasa dia perlukan dan dia inginkan, Hmm. keselamatan ke rezeki ke dan sebagainya. Hmm. Jadi ambillah kesempatan tu kan. Sebab Hmm. itu sesuatu yang telah Nabi SAW jelaskan dalam Yep. hadisnya. So kalau anak nak dekat exam PSLE ke apa, pergi Hmm. pergi holiday. Bagi dia kan mungkin mudah-mudahan dia menjadi sebab lah dipermudahkan Dia anak itu. sebab tu kadang-kadang orang fikir nak doa yang makbul ni, doa yang mustajab, pergi umrah gini apa semua. Sebenarnya tak Hmm. mestinya macam itulah kan. Kita ada Hmm. peluang-peluang lain. Contohnya kalau kita berpuasa, itu buka ruang untuk kita apa mendapatkan doa yang mustajab kan. Hmm. Betul. Atau antara orang-orang yang apa ni waktu-waktu yang doa dikabulkan kan. So Hmm. antaranya ni lah kita ketika bermusafir kan. So biasanya orang kalau pergi umrah baru dia banyak berdoa kan. Tapi waktu pergi holiday dia rasa macam Dia nak berdoa. Dan kita macam pergi berat holiday ni betul. Macam macam tak kena gitu. Padahal macam tak kena itu. perkara tu tak ada Ha. masalah sebenarnya. Doa tu kan Kadang-kadang orang memang ha. perkara yang lumrah bagi kita kan. Hmm. Kadang orang tengok macam holiday ni macam berfoya-foya. Betul. Dia macam negatif gitu kan. Ha. Ya, Tapi dia berbalik padahal pada kat mana kita nak pergi, ke mana kita nak pergi, ha, apa 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 tujuan kita kita. buat kan, Ah, tujuan kita apa kan. So mm-mm. selagi mana tujuan kita tak ada masalah, tak bercanggah dengan syariat, selagi tu kita boleh berdoa kan. Dan doa nanti tak Betul. semestinya waktu solat kan. Waktu bila-bila pun mungkin dalam perjalanan, dalam bas ke yang mungkin lama, kadang-kadang berjam kan, nak pergi satu tempat ke satu tempat mungkin boleh kita Boleh berdoa terus ambil kat situ peluang kan. tu lah. Betul. Ambil peluang tu Mm. untuk berdoa. Dan apa masalah kita, kita boleh minta lah, insyaAllah. Mm. Kan. So, itu tentang sebut tentang doa lah waktu holiday yang kadang orang tak ambil kesempatan tu. Sama Mm. juga macam benda tempat-tempat waktu-waktu lain lah, waktu hujan kan. Kadang waktu Betul. hujan, ada orang dia komplain kan, hujan lah, gini lah, Alamak, basah lah, susah apalah kan. kan. Alamak. Kan. Ah, so, Sedangkan hujan tu ada kebaikan dia juga kan. Betul kan. Dan orang selalu sebut hujan tu rahmat, rahmat. Tapi Hmm. waktu hujan tu waktu yang apa doa mustajab. So kita ambil peluang tu lah kan. Baik, bila tadi Ana sebut pasal apa atau time musafir dalam kenderaan kan. Hmm. Um, Mungkin dalam kenderaan tu bila ada masa mungkin boleh berdoa dan apa lagi yang kita boleh buat kan, contohnya benda-benda yang lagi penting kan, yang lagi penting contohnya solat kan, Solat. sebab waktu kita bermusafir ni solat mungkin kita dalam keadaan di dalam kapal terbang ataupun dalam kereta ke ataupun Hmm. dalam Hmm. Hmm. kereta Hmm. api ke kan. So macam mana nak nak apa ni sesuaikan kita punya solat ni, solat yang wajib lah terutama sekali kan, sebab kalau solat sunat mungkin ada keringanan sikit. Hmm. Jadi kalau kita dalam kenderaan, kita dah sebut pada awal segmen sebelum ni, yang di mana kita ada kelonggaran rukhsah kan. Tapi Hmm. rukhsah tu bukan bermaksud tak payah solat. Kan Hmm. rukhsah tu lebih kepada dia mengurangkan apa tu jumlah rakaat, Kasar hmm. kasar dan sebagainya. Tetapi bila dah masuk waktu solat, tetap juga perlu kita laksanakan. Ah, Hmm. Cuma bagaimana kan nak laksanakan. Hmm. Tapi dalam perbahasan ni ada kita lihat bila kita sebut solat tu ada dua jenis solat secara umum. Solat sunat, Hmm. solat fardu. Jadi Hmm. perbahasan dalam fikih menyebutkan, para ulama sebutkan untuk solat sunat ni bagi siapa yang nak ambil kesempatan dalam Hmm. perjalanan jauh kan, nak solat sunat, Ya. contohnya ada waktu duha, Hmm. nak solat duha dan sebagainya. Boleh saja Betul. tak ada Ya. masalah. Dan Hmm. bahkan boleh dilakukan dalam keadaan duduk dan Ya. juga walaupun tak menghadap kiblat. Sebab dia Ya. dalam kategori solat sunat. Hmm. Jadi tak ada sebab kadang-kadang kita cakap kalau nak solat sunat lah tapi tak ada tempat, ah, Hmm. orang tak ada ataupun kenderaan bergerak, tak ada masalah. Ini bagi Ya. siapa yang bersemangat kan, dan Hmm. baiknya kita laksanakan lah. Kalau kita teringat dan kita dalam keadaan yang memang boleh solat. Ah, Hmm. Tetapi isu timbul kalau solat fardu pula.
Yep. dalam kenderaan Hmm. yang mana contoh dalam kereta api ke, dalam kapal terbang, hatta dalam kereta kalau Hmm. kita apa tu stuck dalam jam, Start dekat jam sesak, Yep. kan. Hmm. Jadi macam mana? Di situ ulama membahaskan yang di mana kita boleh apa tu ringkaskan tiga situasi atau tiga pandangan yang di Hmm. mana pandangan pertama menyebutkan bahawasanya kalau dah masuk waktu perlu solat dan tak ada peluang langsung untuk dia lakukan solat dengan berdiri dan menghadap kiblat, Hmm. maka tetap laksanakan solat dalam keadaan duduk. Yep. Dan Hmm. selepas selesai, maksudnya dia telah lakukan tanggungjawab dia dan tak perlu diulangi solat tersebut. Hmm. Itu yang pertama. Yep. Yang kedua pun sama juga. Tak ada peluang, tak ada tempat, tak sesuai, tapi tetap kena solat. Cuma Hmm. ada galakan, ini dalam mazhab Maliki menyebutkan ada galakan untuk mengulangi solat yang dilakukan dalam kenderaan Hmm. ketika telah sampai ke destinasi atau memang tempat yang yang dia tiba itu lebih dah Bila sesuai bila lah. dah apa keadaan tadi sesuai lah untuk lakukan Sesuai untuk solat secara lakukan sempurna lah. tu salah Hmm. secara sempurna. Itu pandangan Yep. kedua. Pandangan ketiga yang dimaklumi lah oleh masyarakat kita, Hmm. mana solat tetap dilakukan, ya, dengan prasyarat yang kita sebut tadi lah, dah Hmm. cuba berusaha cari tempat dan juga kiblat, tetapi apabila sampai ke destinasi atau tempat yang boleh laksanakan solat dengan Sesuai. sempurna, Hmm. maka diulangi. Ah, Yep. jadi So itu itu mazhab Syafi'i yang mazhab ketiga Syafi'i, betul, mazhab mazhab Syafi'i. Syafi'i. Jadi Jadi itu kalau Ana boleh bahasa. ringkaskan tiga tiga pendapat tadi. Yang Mhm. pertama, dia lakukan solat dalam Mhm. keadaan tadi, dalam keadaan duduk, tapi dia tak perlu ulang. Mhm. Yang kedua, dia digalakkan untuk ulang, kan? Betul. Kemudian yang ketiga, dia diwajibkan untuk ulang. Itu Diwajibkan. dalam mazhab Syafi'i. Betul. Jadi kita lihat ada pandangan yang berbeza. Dan itulah sebenarnya bagi seorang tadi tu kalau dia nak ikut dalam mazhab Syafi'i terserah dah kan, yang mana dia Mhm. dia perlu ulang lah solat tadi tu Betul, yang orang betul. panggil sebagai solat hormat waktu kan, waktu Betul. dalam Masa dalam di kenderaan tu. kenderaan, betul. Tapi tetaplah yang tiga pandangan ni pun tetap semuanya sama, iaitu kena solat juga kan, Tetap kena solat, kena betul. solat, tetap kena Hmm. solat. Cuma ialah ini bergantung pada keadaan bagaimana kita susun masa tu. Kalau Mhm. sekiranya kita boleh lakukan solat jamak kan, jamak takdim ataupun jamak takhir, jadi mungkin waktu kita dalam kenderaan tadi tu, ini kita dah agak waktu ni mungkin kita dalam waktu asar kan. Mhm. Jadi kita dah boleh jamak takdim lah. Kita selesaikan zuhur dengan asar dulu sebelum kita naik kenderaan apa semua. Betul. Jadi waktu dalam kenderaan tadi kita punya asar dah settle lah. Ya, ini Hmm. satu satu. Tapi kalau waktu-waktu yang lain, contohnya mungkin waktu subuh ke kan, yang tak ada jamak, kasar pun tak ada kan. Itu So tak ada pilihan lah. tetap tak ada pilihan, tetap Ah. kena buat juga. Ataupun dia tak sangka kan, tiba-tiba sekali jam pula kan. Mhm. So boleh jugalah, maksudnya dia jamak dan qasar dalam atas kenderaan tu, dalam Hmm. kenderaan tu kan. Betul. Jadi cuma dia dalam keadaan yang apa, duduk dan tidak dapat nak menghadap ke kiblat lah. Mhm. Yep. So itu pun menarik juga kan, untuk memastikan seorang tu sentiasa ingat tentang solat dia lah kan. Jadi walaupun dia dalam kenderaan tadi, dia tak lupa lah kan. Ya. Betul lah. Ah, Tetap kena lakukan tanggungjawab lah sebagai seorang ya. Muslim, ya. Dia yang tak ada ialah tak apalah, nanti kodok je lah. Itu yang Itu tak ada. ambil jalan Ah, yang paling mudah, kan. Ah, itu yang Dia, terkeluar lah kan. dia sebab dalam kita mengatur perjalanan, ialah sama ada kita nak jamak takdim ataupun jamak takhir, kan. Jadi Mm-mm. itu pilihan yang kita ada. Ah, Selain daripada itu, nak istilah qada itu, walaupun keadaan tertentu mengizinkan, dalam contoh dia memang dia terlepas, Hmm. kan, Tertidur 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 ke ataupun ataupun dia apa ke. tak perasan, kan, itu Hmm. okey lah. Tapi dia dah Ya. siang-siang dia plan, oh ini macam tak Ah. lepas, qada je lah nanti. Itu Ini tak boleh. itu mengelak nama dia. Dan lagi baik dia plan untuk jamak lah, daripada Betul lah. apa dia Sebab tinggalkan solat tu ah, kemudian nanti sebab dia qada. mau tak mau,
kita sebagai seorang Muslim, kita harus mengatur apa saja amalan kita Hmm. dengan mengambil pertimbangan tentang solat. Ya. Itu kita kena pula, okay, nak keluar rumah bila, kan, flight Hmm. yang mana sesuai, dan semua Ya. ambil kira bersesuai dengan pelaksanaan solat lah. Dan itu sebenarnya mudah-mudahan ditambahkan lagi keberkatan, dalam Ya. perjalanan kita. Lepas tu penting juga bila dalam apa orang pergi bercuti penting juga untuk sentiasa apa ni ingat dan mengingatkan lah tentang Hmm. solat, dan terutama sekali dalam keluarga ataupun kalau pergi beramai-ramai perlu ada orang yang ingatkan lah. Betul. Kalau mungkin dia segan nak ingatkan yang lain pun, tapi dia jagalah dia punya solat dia. Mungkin yang lain Hmm. kalau nampak pun orang akan nak kena jagalah orang solat kan, sebab Hmm. ini yalah, biasa juga berlaku tapi Hmm. kalau orang tu selalu jaga solat dia, insyaAllah lah dia akan ingat lah. Yelah. Kan? Cuma itulah Hmm. bagusnya mengingat. Sebab kadang walaupun kita dah biasa, bila kita dalam mood bermusafir, Yes, perjalanan, betul. kadang kita pun terlepas pandang sebab Terlupa. Ya. masa kan lain, keadaan lain. Itu Betul. penting Ha, mengingatkan sesuatu ha, antara satu sama lain lah. Itu sangat ya. penting. So, bila kita sebut tentang persiapan seorang nak apa pergi bermusafir, pergi sama ada Hmm. holiday ke, pergi umrah ke, dia ada letakkan apa ni macam-macam persiapan lah Hmm. dari Hmm. sudut Hmm. masanya, itinerary-nya dan sebagainya kan. Tapi macam tadi anda dah sebutkan, ada sebahagian yang orang buat majlis contoh kan, Majlis. bila nak pergi Oh, umrah kan, mungkin dinamakan sebagai apa, majlis doa selamat doa kan, selamat. majlis doa Okey. selamat. Hmm. Uh, Sana selalu kalau orang kata doa selamat, aku cakap doa selalu kita minta selamat, tak ada doa yang kita minta tak selamat kan. Betul tu. So dalam majlis doa selamat tu macam mana majlis doa selamat tu kira dituntut ke ataupun tidak ke, boleh ke tak boleh ke, Hmm. apa pandangan anda? Dia apa-apa majlis yang baik itu tak ada masalah lah kan. Yep. Cuma satu yang kau cakap mesti kena buat. Itu pun Ha, nanti jam kepala ni. Ah, yep. Sebab dia perlukan masa, usaha dan sebagainya. Tapi yang Hmm. pastinya adalah berdoa seperti yang kita sebutkan tadi memang digalakkan masa nak Hmm. bermusafir. Cuma Yep. nak tanya juga doa selamat tu bagaimana bentuk pelaksanaan dia. Ah, Hmm. ada orang ingat, oh kita doa je lah. Tapi ada sampai kena siapkan persiapan makan lah. Hmm. Ada Makan mesti. apa tu, kena undang ramai orang dan sebagainya. Ha. Secara prinsipnya nak buat tak ada masalah. Hmm. Tetapi sebaiknya bila kita laksanakan jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui Hmm. batas, dan ialah laksanakan sesuai dengan tuntutan lah agama yang Yep. ah, apa tu yang diajarkan kan. Ah, Dia lebih kepada adat sebenarnya ha, doa selamat ni lebih pada adat. Tapi itulah contoh dia nak sebut, bila kalau orang yang pergi haji, pergi umrah hmm. kan. Kadang kalau ada yang lama-lama, mungkin ada dekat negeri lain mungkin masih lakukan. Uh, ada azan lagi kan sebelum dia berangkat. Tu. Itu waktu nak pergi haji ke apa, ada yang azan. Jadi Ah, macam ah. tu dah lagi pelik kan. Jadi kat situ ah, sebab ini tinggalkan lah, sebab dia dah berkait dengan ibadah yang agak khusus Mm-mm. kan. Betul. Tapi kalau majlis nak mungkin sebagai tunjukkan rasa syukur ataupun nak minta apa ni Doa lah doa daripada yang daripada lain ke, hmm. dia tak ada masalah lah. Cuma Hmm. tak boleh lah untuk kita katakan ini dituntut kan. Mm-mm. Kalau kita kata mesti buat, mesti tu wajib ke sunnah ke kan. Ah, Dan kalau ah. kata wajib atau sunnah, dia perlukan pada sandaran, dalil dan Betul. sebagainya kan. Tapi doa secara umum memang tak ada masalah kan. Tapi itulah, kalau orang nak pergi holiday pun uh, boleh juga kita sekarang dengan media sosial minta apa Mohon teman-teman doa lah. untuk doakan lah kan. Ah, ah. Uh, Di dalam Sebab dalam apa bermusafir ini, sebelum kita bersafar tu ada dia punya apa doa. uh, doa-doa doa-doa Betul. kita mendoakan orang yang ditinggalkan kan, Mm-mm. ataupun orang mendoakan kita yang nak bersafar kan. Betul. Dan naik kenderaan ada doa dia. So saya rasa um, bukan waktu tu je lah kan. Sepanjang perjalanan pun apa perlu perlu jangan lupa doa lah Jangan maksudnya. lupa doa. Betul. Kan. So um, anda rasa ada lagi tak yang mungkin yang biasa orang terkait dengan apa ni safar ni, Safa. ke buat masa ni tu je dulu? Rasanya itulah yang sering kali kita dengar lah. Yang sering kali kita dengar Selalu kita dengar pasal doa, melakukan acara majlis doa selamat, Hmm. kan? Dan juga ialah apa tu, doa ataupun pelaksanaan solat.
sunat tu Ya, kan, sunat safar ya, sejauh ni itu dah yang sering kita dengar. Jadi ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ni ada beri sedikit ya. pencerahan lah tentang perkara-perkara tersebut. Ya, jadi macam kalau orang nak pergi umrah ke apa ke, tak salah untuk orang nak bikin apa majlis macam itu, makan-makan Mhm. sebagai tanda syukur apa semua kan, Betul. tak ada masalah. Cuma ya, orang yang lain tu jangan tuntut lah. Nak pergi nak pergi Hmm. haji Tak, kan. tak buat ke? Tapi tak buat majlis. Kesian ni. Kan Orang tu nak dah pergi, nak ha, bermusafir pun banyak pakai ha. apa tu. Ni boleh boleh jawab nak sponsor ke? Tolong organisekan lah. Terima kasih. Kan? Jadi organizer. Pasal nak buat tu kan perlukan tempat, banyak benda lah nak fikir Banyak lah. benda lah. Banyak benda nak fikir. Jadi So kalau orang mampu tu dipersilakan, betul, kalau tidak betul. tak ada masalah lah. Tak sampai Biarlah, perlu rasa bersalah kan. betul. Jangan tuntut lah orang lain tu, jangan tuntut. Jangan minta, Mm-mm. buatlah majlis ni kan. Ni nak berangkat kan. Sombongnya lah pula, sombong lah. Itulah kesian kawan tu. Betul lah. Jadi kalau lagi bagus, dia lah yang sponsor. Panggillah Hmm. dia datang ke apa ke. Ni sebagai tanda kita syukur, kita nak doakan ke apa ke. Suka hatilah. Betul. Mm-mm. Kan. Ya. Baik, jadi Alhamdulillah dah banyak juga benda-benda yang berkaitan dengan musafir. Tapi nak Betul. rasa mungkin ada banyak lagi benda-benda lain yang mungkin kita terlepas pandang. Tapi Mhm. kalau ada, mungkin anda sebagai penonton atau pendengar mungkin boleh kongsikan di Betul. ruang komen lah kan. Jadi Mhm. untuk kita, mana tahu mungkin kita boleh bahaskan ataupun kita kongsikan Ada sesi-sesi yang topik-topik lain lah. ya Mhm. dalam episod yang lain insya-Allah. Betul. Jadi kalau sekiranya episod kita ni ada manfaat, kongsikan dan jangan lupa subscribe untuk channel kita. Semoga ini memberi manfaat dan ada butang notification. Jadi Mhm. anda tidak terlepas kalau ada video-video yang baru untuk kita kongsikan insya-Allah. Daripada Simbang Okey. Fikir Sembang fikir jangan lupa kan. nama Jadi ni. kita fikirlah tentang perkara yang berkaitan dengan fikih. InsyaAllah seterusnya. Hukum. InsyaAllah. Okey. Baik. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.